Maka apabila Bani Israel datang berjumpa dengan budak ni, dia cakap, ni lembu yang kita cari ni. Memang ini sebiji kriteria dia. Cukup lengkap ciri-ciri yang Nabi Musa bagi. Maka dia cakap dekat budak ni, jual kepada kami lembu ni. Maka budak ni cakap, boleh, tapi aku akan jual dengan harga emas seberat lembu ni juga. Maka terkejutlah Bani Israel ni. Bani Israel cakap, mahal lembu ni. Dia pun tak jadi beli. Dia cari lagi tempat lain. Dia cari seluruh tempat. Dia tak jumpa dah lembu yang diperintahkan oleh Nabi Musa AS kecuali lembu ni je. Maka apa Bani Israel buat? Dia kumpullah seluruh harta dua kabilah ni untuk mencukupkan emas seberat lembu ni untuk dia beli lembu betina ni. Maka berjayalah Bani Israel mencari lembu betina yang diperintahkan oleh Nabi Musa ni. Hampir-hampir Bani Israel gagal untuk mencari lembu betina ni kerana dia mengucapkan, insya-Allah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kami. Sebab itulah Bani Israel berjaya mencari lembu betina ni. Maka Bani Israel bawalah lembu betina ni kepada Nabi Musa AS. Apabila lembu betina ni disembelih, maka sebahagian daripada anggota lembu ni Nabi Musa ambil, Nabi Musa pukul kepada mayat saudara yang ketiga tadi. Maka bangunlah dia. Nabi Musa cakap, siapa yang membunuh kamu? Dia pun tunjuk anak saudara yang kedua tadi bunuh dia. Anak menantu dia yang bunuh dia. Lepas dia tunjuk siapa pembunuh dia, dia pun mati balik. Maka marahlah Bani Israel ni. Maka dihukum bunuhlah anak saudara yang kedua ni, menantu kepada saudara yang ketiga ni. Maka anak saudara yang pertama tadi hidup dalam kemiskinan, terus automatik menjadi kaya raya kerana dia mendapatkan emas seberat lembu dia. Apabila dia kaya, dia kahwin dengan anak saudara yang ketiga. Makin bertambah kayalah anak saudara yang pertama tadi. Inilah cerita tentang Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.